Hai semua, hari ini saya nak masak tom yum makanan laut. Mula-mula saya nak tumbuk dulu bahan dia. Tumbuk kasar, bawang putih 4 uras, lengkuas, sedikit lengkuas, halia. Ini 3 bahan ni saya nak tumbuk. Mula-mula saya tumis dulu bahan yang sudah ditumbuk dengan sedikit minyak. Saya guna sedikit minyak juga. Masukkan 1 batang serai, bawang merah 1 biji, saya tumis sekejap. Selepas itu kita masukkan air rebusan udang, kepala udang. Masukkan juga ini paste tom yum 4 sudu. Sus tiram 1 sudu makan. Ciri hijau 5 biji. Kita biarkan semua bahan ni mendidih. Kita biarkan dia mendidih sekejap. Kita sudah mendidih, kita masukkan 1 biji tomato. Kita masukkan juga sayur kobis bunga. Kita masukkan berbola ikan. Kita biarkan sekejap. Biarkan sekejap biar sayur kita masak sedikit. Saya masukkan 1 sudu teh ciri kisal. Dia merenek sekejap. Selepas mendidih, kita masukkan udang dan sotong. Masukkan juga air asam sedikit. Perasakan garam dia secukup rasa. Dan lepas itu saya letak susu segar. Orang boleh letak susu cair. Kita biarkan sekejap masak. Perasakan garam dia secukup rasa. Tak perlu guna garam banyak sebab rempah tom yum itu dah cukup garam dah. Letak daun ketumbal, daun sup, bukan daun ketumbal lah, daun sup. Kita biarkan sekejap, tak perlu lama sangat. Sudah sayur pun sudah masak. Dan bolehlah dihidangkan. Ini dia tom yum kita sudah siap. Orang boleh pelbagaikan dia punya bahan-bahan. Boleh letak sotong, udang, ikan, ketam, apa-apa pun yang orang suka. Terima kasih.